Tuan, sekarang ni nampak ni untuk water heater tadi belakang kan. Yang ni water heater belakang nampak. Dia dah kongsi 1 liter dah ni. Yang ni. Ni. Yang off ni. Kongsi 1 liter dengan liter yang lain. So yang ni water heater bilik air depan ni okey lah, tak kongsi, tapi penggunaan MCB tak sesuai. Dia pakai 32, patut pakai 20. Lepas tu kena ada satu lagi breaker RCBO nama dia. Untuk tempat basah lah. So sini banyak lah. Ni sebenarnya dah penuh dah ni wiring dia ni. Dah penuh, dia banyak kongsi ni. Ni kongsi, ni kongsi, kongsi lagi. Yang ni kongsi juga, kongsi lagi. Yang ni tak kongsi. Tak kongsi. Yang lain tak kongsi. So ada berapa yang kongsi ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 DB ni dah penuh. Dia tak upgrade DB. Ikutkan DB ni kena besarkan lagi ni. Sekarang ni dah penuh. So tu dia buat macam ni. Okay, ni keadaan sebelum balancing. So ni face blue. Face blue 10.3. Okay, kita check face kuning pula. Okay, untuk face kuning 18.6. Tadi 10, ni 18. So tak balance lah. Kita tengok face merah pula. Okay, sekarang untuk face red 16.8. Okay, 16.8. So ni lah, tak balance lah. So sekarang tak balance face blue. Face blue tak balance. So kita akan buat balancing lah nanti. Balancing balik. Okay, 16. Tadi yellow 16. Lepas tu blue 10. Kita akan balance dengan dia nanti. Okay, alright. Okay, selepas balancing, so red face memang 17. Tak boleh buat apa sebab sekarang ni water heater ni 16 M. So yang lain semua lampu lah. Lampu dia 0 point something je. So jadi 17 lah. Paling sikit. Okay, red face. Kita tengok pula ni blue face berapa. Okay, masuk betul. Blue face 13.9. 13.9. Masuk betul. Okay, 14.0. Dia paling tinggi pun boleh naik 14.6. Okay, sekarang ni yellow. Yellow face 14.7. 14.8. So ok lah, 14.7 dengan 17. So ni dah habis balance dah ni. Tak boleh buat lagi lah. Kalau nak pengasingan ni lah. Ni nanti ni dah buat pengasingan ni, nanti tinggal nak masuk je. So ni tak ada masalah. Ok, so ni red, blue face 13.9. So 14 lah. 14 selepas kita balancing. Yang ni red face dia jadi 14.8. ok. So ni yang blue face ni tak boleh buat apa lah. Ni sebab satu unit water heater pun dah 16 M. So jadi 17. So ok lah, 14, 17. Beza lah dengan tadi. Harap tak ada masalah bil tinggi lagi lah.